Tapi keluarga tak terima, tak percaya. Habis saya ditekan kat, saya tidur pun di belakang-belakang lorong. Dahaga sampai 2 tahun tu. Lepas tu ngam-ngam saya dah terlampau kuat benda-benda tu. Makan macam kacang. Sampai orang kata saya sampai tak sedar diri. Sampai turun bawah tengah jam bulan. adalah tahun bebas dadah. Sejauh manakah hasrat kerajaan dalam merealisasikan tahun sifar dadah ini? Jika dahulu, kes penagihan dadah amat popular di kalangan lelaki. Namun kini, ia bukanlah mustahil bagi golongan wanita untuk mencuba dadah. Benarkah pernyataan ini? Kita bersama wartawan Expose melihat skop dunia penagihan dengan lebih luas. Pelacur dan penagihan dadah sinonim dengan lorong-lorong gelap di sini. Di sini, kupu-kupu malam bergelandangan mencari pelanggan, menghambakan diri kepada yang mahu melanggan tubuh dan lupa akan dosa dan pahala. Mengapa ketika hingar-bingar warga kota sibuk dengan urusan masing-masing, di sini ada yang tewas dalam perjuangan meneruskan hidup? Kalau saya satu malam berapa tak? Kalau sampai pagi pukul 6, dalam 1.5 tu. Tapi sini tak ramai kan? Dulu ramai perempuan kat sini, habis ramai lagi yang tak keluar lagi. Hasil kajian, seramai 479 wanita terjebak menjadi penagih baru dan 188 penagih wanita berulang. Angka pembabit wanita masih kecil, namun risikonya tetap besar. Sepanjang tahun 1986 hingga tahun 2004, hampir 5,000 wanita disahkan HIV positif, manakala lebih 800 disahkan AIDS. Dalam tempoh yang sama, 534 kematian dicatatkan. Expose mencari realiti di sebalik kehidupan manusia bergelar wanita yang menagih dadah hingga terjerumus di dalam dunia pelacuran. Wanita ini kami temui di suatu sudut gelap di Jalan Haji Taib, berseorangan dan tidur bergelimpangan. Dia kami dekati dengan harapan akan ada cerita yang boleh Expose kongsi bersama. Semuanya untuk tatapan kita semua. Dia hanya mahu dikenali dengan nama Ina. Apakah cerita hidup Ina? Apakah sebenarnya yang berlaku kepada Ina? Salam. Saya sampai sini sebab saya kena pukul dengan ayah dan saya kena rogol. So saya lari pada rumah lah. Saya terus datang ke Coket, lorong Haji Taib. So ada orang masukkan saya kerja sini lah, kerja pelacur lah. Kisah hitam Ina begitu tragis sehingga memaksa dia untuk tidak memikirkan pandangan dan tuhmahan orang lain mengenai dirinya di jalanan. Sekali terjebak, pasti akan selamanya diri tercampak di dunia yang penuh dengan dosa. Tapi saya tak tahan derita sakit, tapi saya yang menanggung. Orang cuma tengok saja, boleh cakap saja. Memperdagangkan tubuh untuk menyara hidup selepas berpisah dengan teman lelaki dan dianiaya oleh bapa kandung sendiri, diterima Ina. Untuk menutup rasa malu ketika melakukan urusan di luar batas kemanusiaan, dia juga mengambil dadah, iaitu heroin, berkongsi jarum suntikan dan melakukan hubungan seks bersama pesakit HIV, memburukkan keadaan. Dia kini menderita menghidap penyakit AIDS. Daripada jarum, suntikan jarum. Kawan-kawan lah tukar jarum kan.
Saya cek darah, pergi hospital, diorang bawa kan. Keputusan diorang doktor bagi tahu awak ada penyakit HIV. Habis saya tawakal sajalah. 40 tahun lalu, negara berperang dalam memerangi dadah paten lama, iaitu morfin dan heroin. Di sini masih ada sisa tinggalan jumlah pelacur yang menagih dadah paten lama ini. Beli dengan kawan-kawan. Dapat duit yang saya kerja tu, itulah saya beli bekalan dadah ni. Malu ketika melakukan aktiviti pelacuran. Mengapa sukar untuk dia keluar daripada dunia maksiat dan penagihan dadah ini? Bukan tak ingin nak berubah. Saya nak berubah. Nak berhenti, tak jadi macam orang lain ni. Keluarga sayang. Tapi keluarga masih tak terima, tak percaya. Habis saya ditekan kat, saya tidur pun di belakang-belakang lorong. Lorong aja tak situ. Hidup tiada hala tuju dan hanya berserah kepada Tuhan adalah pengakuan Ina kepada kami. Jelas, dunia pelacuran ditambah dengan penagihan dadah sudah sebati di lorong-lorong gelap ini. Saya pun tak ada duit. Saya buat pusat, saya kerja dengan harga $20. Sampel kes kedua yang kami temui ialah wanita ini. Dia hanya mahu dikenali dengan nama Nora. Sudah 15 tahun berada di lorong ini. Apakah nasib Nora sama seperti nasib Ina yang kami temui sebentar tadi? Saya bawa sini pun ada orang bawa lah. Lelaki lah bawa saya kan. Masa tu memang dia berjanjilah nak duduk dengan saya, duduk semati. Apa tu dia dah tak ada duit apa semua, dia suruh saya kerja macam ni. Untuk mendapatkan wang dan heroin, Nora sanggup melacur di usia 23 tahun lagi. Jika dunia bawah jambatan milik penagih lelaki, bagi Nora, lorong di sini adalah milik penagih dan pelacur perempuan. Saya try. Saya setelah penagih sampai 2 tahun tu, lepas tu ngam-ngam saya dah terlampau kuat benda-benda tu. Kalau saya dapat duit 20, saya beli RM20. Makan macam kacang. Sampai orang kata saya sampai tak sedar diri. Awak steam terlampau kuat lah. Sampai turun bawah telanjang bulan. Dia sama seperti Ina yang kami temui sebelum ini, iaitu mahu menutup rasa malu dan tekanan hidup. Semuanya untuk kepuasan pelanggan mereka. Hilanglah masalah apa kita tak diingat. Kita tahu ingat happy, kita layan dia. Happy, tak ada masalah. Macam tengok orang tak malu, tak takut. Bagi yang mahu melanggan Nora, jumlah wang yang ditawarkan terpulang kepada pelanggan itu sendiri. Dengan jumlah wang yang dikumpul, maka dia akan membeli dadah dan menyara hidupnya. Adalah kadang-kadang masa tu saya muda-muda dulu, adalah dah paling busuk pun 200 lebih, 300 bolehlah. Sekarang nak dapat 1 lebih pun sakit. Bahana dadah tidak mengenal sesiapa. Sekali terjebak, pasti jawabnya padah. Bagi yang mahu berubah, yang paling penting, azam dalam diri perlu kuat. Dan bagi Nora, jika ada yang mahu mencuba, ini nasihatnya kepada mereka. Macam remaja kan, remaja sekarang kan, janganlah terlibat macam perempuan-perempuan cek makan, macam isap dadah. Dunia penagih dan pelacur wanita, kami tinggalkan dengan satu harapan. Akan ada sinar yang akan menerangi hati dan lorong-lorong gelap bagi penghuni di sini. Teruskan bersama saya, Zifa Zubair. Dekatkan waktu perdana anda di saluran Prima dalam siri laporan penyiasatan Expose. Realiti hidup dunia penagih telah kami paparkan dan expose kali ini ke Rumah Pengasih, iaitu sebuah institusi NGO yang menjalankan pemulihan dan rawatan bagi penagih dadah sejak tahun 1987 lagi. Penagihan dadah bukanlah satu isu yang klise. Setiap kali memperkatakan penagihan dadah, pelbagai pendapat boleh kita peroleh mengenai mengapa seseorang itu mudah untuk menagih dadah. Di sini,
faktor mengapa